Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang fenomena alam iaitu banjir dan tanah runtuh. Fenomena ini boleh berlaku di Malaysia dan sangat berbahaya. Jadi kita mesti tahu cara untuk menjaga keselamatan diri. Hujan lebat boleh mencetuskan tanah runtuh. Jauhi kawasan berbahaya ikut arahan polis. Pasukan penyelamat sedang bertindak. Kekal tenang. Bersama kita hadapi bencana ini. Awas, ribut kencang. Cepat, masuk rumah. Pokok itu tumbang. Jauhkan diri. Kita selamat di sini. Jerebu tebal melanda bandar. Penduduk batuk pakai topeng. Lalu lintas sesak, asap bercampur. IPU 160, udara tidak sihat. Kekal di dalam, minum air. Murid-murid, duduk dengan tenang. Gempa bumi. Jangan panik. Duck, cover and hold on. Baik, cikgu. Bagus, sekarang ke tempat berkumpul. Kita berwaspada, kita selamat. Kita berwaspada, kita selamat. Bagus, ingat pesanan cikgu. Ya, cikgu. Hebat, teruskan usaha ini.